doa yang paling baik adalah doa ketika di Arafah. Nabi sebut khairud doa doa yaumi Arafah. Doa yang paling baik adalah doa ketika mana berada di Arafah. Tuan-puan dah tak lama nak masuk ke Arafah. Tuan-puan dah tak lama. Hari ni hari ke 6 Zulhijjah. Esok 7 Zulhijjah. Malam esok dah ramai akan bertolak. Jemaah-jemaah saya, jemaah-jemaah orang lain, jemaah-jemaah tabung haji, jemaah-jemaah dari pelbagai dunia, pelbagai negara akan datang masuk ke Arafah. Jadi tuan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, persediakan segera doa tuan-puan. Listkan, simpan dalam nota, tulis dalam nota, duduk sorang-sorang, tulis doa tuan-puan. Apa tuan-puan nak di dunia maupun di akhirat. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, antara zikir yang paling baik, ma qultuhu ana wan nabiyyin min ba'di, doa yang paling baik pernah aku dan nabi-nabi sebelum aku sebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-puan, perbanyakkan zikir ini dan perbanyakkan doa. Sebab doa yang paling baik ketika mana berada di Arafah, ketika mana tergelincirnya matahari sehingga tenggelamnya matahari. Dan tuan-puan tengok ni jemaah antara jemaah yang baru sampai nak pergi ke masjid dan sebagainya. Kami doakan tuan-puan yang sempat berada di Arafah pada tahun ini mendapat rezeki untuk berdoa sebaik-baik doa, mendapat rezeki untuk wukuf sebaik-baik wukuf dan diberikan kesihatan yang baik ketika mana datangnya waktu wukuf itu sendiri. Dan moga-moga Allah berikan mardatillah kepada kita, keampunan kepada kita, Allah redha kepada kita dan Allah permudahkan segala urusan kita. Assalamualaikum syabab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haji Makbul, Haji Makbul. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Allah kafik. Habib. Where are you from? Okay. Malaysia. Malaysia. I love you. I love you. Masya-Allah, masya-Allah. Jazakumullah khair. Habib. Okey, jadi tuan-puan jangan lupa teruskan berdoa dan moga-moga doa tuan-puan adalah doa yang terbaik di hari yang terbaik. Allah pilih tuan-puan yang berada di Arafah pada tahun ini dan mereka yang tidak berada di Arafah pada tahun ini merancang untuk tahun depan, rancang sebaiknya dan moga-moga Allah berikan rezeki sebaiknya. InsyaAllah ta'ala doakan saya juga dalam doa tuan-puan. Moga-moga Allah murahkan rezeki, Allah berikan kesihatan yang baik untuk kita semua insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.